Halo guys dan assalamualaikum, kembali lagi ke Barau. Jadi kita akan bermain Minecraft yang sudah diupdate sama Barau. Jadi tak tahu nak cakap apa. Tak tahulah pula. Jadi sebelum jadi kita nak hai dulu. Hai. Tak ada, rasanya tu lain macam. Jadi guys, aku sudah update dia punya mining, dia punya sawah padi yang automatic redstone punya dengan apa tu, apa kita panggil, tasik dia jauh tapi dah dekat. Rasanya tak tunjukkan rasanya. Jadi guys, sebelum tu korang like subscribe kalau korang suka video ni. Dia ada tadi tak cakap. Tak apalah kot. Jadi kita meneruskan untuk tengok sesuatu. Tanya kepada yang baca di siaran tu, yang tu selamat hari raya. Maaf Zahir dan Batin. Ya, gitu. Jadi kepada member-member yang sudah join, yang bernama Daus MC, tapi dia Daus MC ni dia buat apa? Dia entahlah. Dia join adik lah buat sawah padi. Jadi redstone sawah padi dengan portal apa kat tu. Portal dia agak jauh. Apalah dia buat jauh-jauh. Bajik-bajik je ni. Jadi kita akan menengok macam mana dia punya portal dengan sawah padi dia. Yang aku punya ada enchant, ada tu, ada ni, ada tu, ada ni. Jadi aku akan tunjuk ke korang. Tapi sebelum tu, kamera hadiah. Sekejap sudah siap. Jadi yang ni lobby dia. Yang ni tadi brah. Jadi kita akan menengok dia punya ni. Buku kesayangan dia belum ada lagi, belum siap. Dengan ni kita ada quest 1 2 3 1 2 3 1 2 3 dan ada PVP beta version. Sejak bila ada beta version? Jadi yang ni aku buat beta version. Ya, ni beta version ni agak lain. What the heck? No. Welcome. Selamat datang ke Tom. Ya, agak lain ni Tom. Tower of Mining. Tower of Mining. Yang ni mining ni sebelah sana. Ya, dia agak jauh. Dalam berapa blok saja. Dengan free mining tiada limit. Dia tak ada limit, dia tak ada apa, dia tu je. Jadi yang nak minta diamond, nak minta netherite, wah, itu dah nak minta lebih dah tu. Nak minta owner, nak minta admin, sudah. Jadi kepada member-member yang sudah tidak digunakan, yang dalam chest ada beberapa banyak netherite dengan netherite upgrade tu. Dia ada bone meal, ada wheat, sawah padi tu dengan seeds. Yang bawah ni dia agak lain. Dia tak nak simpan atas. Jahatnya. Yang ni dari Daus MC, dari Daus Gamer. Ya, sawah padi ni sudah upgrade. Letakkan layer. Lepas tu ada nampak macam ada blok kat atas ni macam kosong-kosong. Barrier lah kot. Kita nak pijak dia pun tak boleh. Kalau hancur boleh lah, tapi jangan nak hancur sangat. Ini membuat orang tu kaya. Jadi ni macam kaya lah. Jadi kita akan menunjukkan inilah tasik dia. Tasik dia agak lain. Ya. Jadi yang ni tempat enchant, crafting table, tak boleh hancur, anvil, grindstone, apa ni?
smiting dengan encet apa ni peta lagi. Lepas tu sword encet, lagi tambahan herat upgrade. Nice. Lepas tu pickaxe atau axe encet dengan shield encet effect. Tapi kalau nak sword encet, kita kena kurangkan sikit lah kot. Kita boleh kurangkan dia daripada satu saja. Okay, kita kurangkan satu saja. Kalau boleh letak dua lah kot. Boleh lah. Nice. Letak dua. Nice. Jadi penunjukan dia adalah yang dari mula sampai ke habis. Yang ni kayu, stone, ada dua. Iron dengan apa tak nama, diamond, bone, lapis, dengan akhir sekali dua gabungan dari gold dengan enchant debris. Dua-dua ni kalau gabungkan dia jadi crafting. Bila lepas masak dia boleh crafting jadi herat and good. Jadi korang boleh tengok benda ni sudah ada ya. Korang boleh tengok lah Daus MC dia macam apa nak cakap ni lagi perfect daripada sebelum ni. Building ni ikut apa tak what the heck. Ya guys, aku termasuk dalam portal. Jadi guys, kita tengok dahulu. Ya. Nak buat apa tengok kat sini what the heck. Apa dia buat ni Raju? What the heck? Apa dia buat ni? Apa ni? Wih, dia boleh naik macam tu je. Ya, dia agak lain. Jadi semua nampak simple saja. Dia tak ada lava, ada tu, ada ni. Ada quartz. Wish. Nampak gelap. Jadi nak balik pun susah. Jap. Muka sini lah kot. Bukan. Nampaknya dia salah tempat. Dah macam sesat hutan. Ya gitu. Nice. Dah jumpa pun. Kita tak boleh sebelah. Jadi korang boleh tengok dia ada tempat. Dia punya kita kena letak ni lah kot. Jadi guys rasanya sampai sini je lah kot. Disebabkan apa benda portal dengan tu ini. Apa benda nak tengok portal ada scarf ni. Nak tu pun nak apa, nak tengok sofa, nak tengok pun dah masuk portal. Yang ni yang ada item dekat dalam chest bawah dia ni, kenapa nak letak? Coy, dah habis. Tak apa. Yang ni dah kosong, tak apa. Jadi kemudian nanti akan muncul sugarcane. Ya, sugarcane dia dekat sini dengan ladang dia sekali. Ya, ladang dia ladang lembu dengan ladang ayam. Ya. Sampai sini je lah. Jadi dah explaining dekat korang. Bye bye lah. Dah explaining lah kot. Bye bye.